Setiap tahun, negara-negara dunia mengumumkan bajet. Ratusan bilion, malah trilion dikeluarkan. Tapi, di sebalik semua itu, ada satu perkara yang jarang diberitahu kepada rakyat. Mereka sedang berhutang. Soalannya, kenapa negara berhutang untuk hidup? Adakah sistem kewangan global ini sudah rosak? Atau adakah semua ini sudah dirancang awal? Hai guys, selamat datang ke Suri Academy dan nama saya Syam. Hari ini kita nak bincangkan topik yang agak sensasi, iaitu hutang dunia. Kenapa negara perlu berhutang untuk hidup? Dengan siapa negara berhutang? Semuanya akan terjawab pada video ini. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Kita hidup dalam dunia yang nampak moden tapi digerakkan oleh sistem lama yang penuh rahsia. Kenapa negara perlu berhutang untuk terus hidup? Untuk menjawab soalan ini, kita kena balik semula ke belakang ke tahun 1944. Di satu tempat bernama Bretton Woods, Amerika Syarikat, wakil 44 negara berkumpul. Mereka tak bincang soal peperangan, bukan juga soal keamanan, tapi satu perkara yang akan ubah dunia sampai hari ini, iaitu sistem kewangan global. Kalau korang tak tahu, dulu semua mata wang dunia disandarkan kepada sesuatu yang fizikal, iaitu emas. Emas ialah simbol kekayaan yang benar kerana ia tidak boleh diciptakan dari angin kosong. Tapi selepas Perang Dunia Kedua, sistem berubah. Amerika kata, gunakan dolar kami. Kami sandarkan dolar ini dengan emas. Semua selamat. Tapi pada tahun 1971, segalanya musnah. Richard Nixon, Presiden Amerika pada waktu tu, memutuskan hubungan antara dolar dan emas. Dunia kini hidup atas dasar kepercayaan semata-mata. Dolar tiada sandaran, mata wang lain pun tak ada sandaran. Dan kita semua terus berpura-pura seolah-olah semuanya normal. Inilah permulaan kepada dunia hutang tanpa batas. Negara-negara kini tak boleh sewenang-wenangnya cetak wang. Kerana kalau terlalu banyak wang dicetak tanpa backing, nilai mata wang itu akan jatuh. Jadi kerajaan perlu cari cara lain untuk dapatkan dana besar. Dan di sinilah munculnya satu jalan pintas yang penuh berisiko, berhutang. Korang bayangkan macam ni, kerajaan nak belanja 500 bilion ringgit untuk pembangunan negara, sekolah, hospital dan bantuan rakyat. Tapi hasil yang dikutip dari cukai, ekspor dan pendapatan lain hanyalah 300 bilion ringgit. Jadi, dari mana nak dapat baki lagi 200 bilion tu? Jawapannya, hutang. Tapi, hutang kepada siapa? Bank pusat sendiri, institusi keuangan antarabangsa serta negara lain. Apa yang ramai tak tahu, setiap sen yang dipinjam datang dengan faedah. Setiap tahun, mana-mana kerajaan dunia bayar berbilion ringgit hanya untuk servis hutang. Bukan untuk kurangkan hutang asal, bukan untuk bayar balik pokok pinjaman. Cuma bayar faedah. Contohnya macam ni. Bayangkan korang guna kredit kad RM10,000 dan korang cuma bayar minimum setiap bulan. Selepas 10 tahun hutang korang mungkin akan jadi RM25,000. Dan itu hanya untuk korang terus nampak hidup. Inilah yang berlaku kepada negara-negara. Ramai orang salah faham. Mereka fikir kalau kita tak mampu bayar hutang, kita akan bankrupt. Jadi, logik mereka, negara pun sama. Tapi, salah guys. Negara ada kuasa istimewa. Mereka boleh keluarkan mata wang sendiri. Jadi, secara teorinya, kerajaan takkan bankrupt selagi hutangnya dalam mata wang sendiri. Tapi, ada harga yang perlu dibayar. Inflasi, kejatuhan nilai mata wang, hilang keyakinan pelabur.
Contohnya Jepun, negara paling tinggi hutang awam di dunia. Lebih 260%, tapi masih selamat. Sebab 90% hutangnya dimiliki oleh rakyatnya sendiri dan dinominasi dalam yen. Korang rasa negara boleh beroperasi tanpa berhutang ke? Jawapannya boleh, tapi sangat terhad. Banyak negara perlu berbelanja untuk pendidikan, kesihatan, keselamatan mahupun infrastruktur. Tapi hasil cukai tak pernah cukup, lagi-lagi bila ekonomi lembab. Maka hutang jadi lubang untuk tampung bajet. Tapi di sinilah persoalannya bermula. Bila setiap tahun hutang bertambah, adakah negara sedang membina masa depan? Atau meminjam dari masa depan anak cucu kita? Di peringkat global, hutang juga digunakan sebagai senjata senyap. Contohnya, negara-negara membangun diberi pinjaman besar dari institusi antarabangsa. Tapi apabila tak mampu bayar, mereka terpaksa jual aset, tanah dan hak kedaulatan. Inilah yang disebut oleh ramai pengkaji sebagai debt trap diplomasi. Dengan hutang, sebuah negara boleh dikawal tanpa satu peluru. Tapi korang kena ingat, bukan semua hutang itu jahat. Kalau hutang digunakan untuk bina masa depan, ia boleh beri pulangan yang besar kepada ekonomi. Masalahnya ialah bila hutang digunakan untuk tampung perbelanjaan tidak produktif seperti gaji besar, subsidi tanpa kawalan atau untuk selamatkan projek gagal. Hutang hanya jadi racun kalau tak diurus dengan bijak. Kalau korang nak tahu, hari ini setiap anak yang lahir mewarisi hutang negara. Mereka belum mula bekerja, malah belum membesar lagi pun, tapi sudah menanggung beban. Dunia telah dibina atas sistem hutang, tapi persoalan besar masih kekal. Siapa yang benar-benar untung dan siapa yang sedang diperdaya? Kerajaan atau rakyat? Atau satu entiti yang jauh lebih besar daripada yang kita sangkakan? Korang boleh komen di bawah pendapat korang. By the way, kalau korang nak belajar trading secara percuma saja, korang boleh klik link dekat bawah. Saya akan guide korang dari A sampai Z. Mari menuju ke financial freedom supaya kita boleh bebas dari semua hutang. Okey, ini saja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.